Halo guys, hari ni Uncle nak ajar korang macam mana mau unlock semua pintu sekali apabila kita tekan ini keyless entry punya button. Kalau by default kita tekan satu kali, nah dia hanya boleh buka ini pintu saja. So untuk pintu belakang dia memang lock punya. Tapi kita boleh dengan cara setting ini remote di sebelah sini supaya kita tekan ini unlock. Dia boleh buka semua pintu sekali. Jom, Uncle ajar korang macam mana mau buat. Cara setting dia adalah sangat simple. So, ini adalah kunci untuk Hilux. Hilux yang auto full spec punya, semua macam itu punya. Keyless punya entry. So, kita nak setting, banyak senang. Kita hanya perlu tekan ini. Dua butang lock and unlock sekali kita tekan dan hold. Sampai dia ada dengar bunyi pip-pip. Macam itu dia setting sudah boleh berjaya lah. Nah, kita setting macam ni. Ada dengar bunyi tak? Pipit, pipit. Macam itu setting sudah okey. Jom kita tengok ada berjaya ke tak ada dia punya itu setting dah. Okey? Kunci ada sini ha. So, Uncle sekarang tekan ini unlock. Tengok. Ini sebelah sini punya pintu pun sudah unlock hanya dengan satu kali saja. So, bila dia lock, dia akan semua lock dah. Dia unlock. Ini pun unlock sekali. Begitulah cara-cara macam mana kita nak setting Smart Key Entry. Tekan sekali, buka semua pintu. Saya adalah Uncle Lim daripada Toyota Balakong Selangor. Kalau anda belum follow Uncle Lim, kliklah sebelah sini untuk follow Uncle Lim. Kalau anda nak beli Hilux, jangan lupa cari Uncle Lim. Bulan ini kita ada special punya offer untuk Toyota Hilux semua model.